Bukan kaya, bukan handsome. Kualiti seorang lelaki tu bukan kaya dan handsome. Walaupun semua orang cari handsome, cari kaya, acah-acah cari yang soleh, cari yang jaga solat tu semua acah-acah. Yang diorang tengok sebenarnya poket. Yang diorang tengok sebenarnya muka. Tapi bukan. Kualiti seorang lelaki ni ada 3 yang saya janji daripada video sebelum ni. Yang pertama daripada kualiti lelaki adalah dia mestilah sihat. Dia mesti sihat. Kalau lelaki tu sakit, bini dah 10 tahun, 15 tahun, rata-rata akan tinggalkan dia. Kedua, lelaki tu mestilah dia ada prinsip. Mak saya pernah ajar dulu, masa saya bujang lagi, lelaki mesti ada prinsip. Sebab dialah yang nak buat keputusan dalam rumah tangga. Dan ketiga, yang ini yang paling hebat sekali, lelaki mesti ada value. Mesti ada nilai diri, harga diri. Kalau lelaki tak ada nilai diri, dia akan merendah-rendahkan diri dia sendiri. Tapi ada satu yang paling unggul sekali pada lelaki. Lelaki mesti ada maksud. Mesti ada tujuan. Mesti ada purpose. Kalau lelaki tak ada purpose, hidup dia semuanya main-main. Main bersenggang. Jadi, stay tune. Jangan lupa tekan button follow. Dan kita jumpa dalam video yang akan datang.